Okey, untuk buat video AI, yang saya selalu guna CapCut, Grok tu dengan CapCut, Grok, Canva. Dengan satu lagi Flow. Ada banyak lagi tapi yang tu yang saya guna. Yang ni saya ajak sebab yang ni paling senang sekali. Siapa pun boleh buat. AI video ni dia bukan pasal orang pandai IT ke dak. Dia pasal macam dia macam telefon, kita godek-godek jumpa, godek-godek jumpa. Itulah yang tu saya ajak saya godek-godek tu. Oh, sana. Dia godek-godek telefon jumpa lah. Okey. Ni dalam telefon saya yang ada adalah yang saya selalu guna untuk buat prompt. Saya guna ChatGPT. Kalau saya nak tukar gambar, saya pergi ke Gemini sebab ChatGPT ni selalu ada limit, cepat dia punya limit. Jadi saya pergi ke Gemini, convert kepada gambar. Lepas tu saya akan pergi ke Grok ni untuk jadikan dia video. Okey, saya akan tunjuk contoh satu. Yang ni dia generate, saya yang minta. Tapi dia dalam Grok ni dia 6 saat saja. Okey, ni yang budak-budak ni tadi. Tadi dia pemain pakai baju sekolah aja. Okey. Kita boleh dalam Grok. Dalam Grok dia punya suara auto keluar. Kalau dalam CapCut dia boleh buat macam ni, tapi suara dia tak auto. Suara dia kita kena masukkan asing dan kita kena tarik ribbon dia bagi tally. Banyak kerja tapi dia memang tepat lah. Kalau Grok ni tak. Tapi ikut kita nak guna yang mana, kita nak apa. Kalau nak yang senang je ni guna Grok je. Okey. Kita buat satu contoh. Semua ada ChatGPT kan? Okey, dalam ChatGPT buka. Lepas tu nak gambar apa, cakap dekat ChatGPT tu buatkan prompt kat saya. Cakap macam cakap dengan kawan je. Buatkan prompt saya di rumah kampung yang ada kuih raya. Lepas tu resolution tinggi. Nanti dia buatkan prompt lah. Tak tahu kan. Macam ni dia pakai app. Kena install app. Bagi dia pakai tu, Mai. Okey. Dia buat prompt. Lepas tu nanti pilih gambar sendiri, pergi kat Gemini pula. Okey, ChatGPT tu saya guna untuk buat prompt. Prompt apa pun boleh. Dia boleh buatkan kat kita, tapi yang ni tak spesifik sangat. Allah, ni dah limit dah. Sebab saya guna dah tadi. Dia cepat sampai limit. Okey, copy prompt tu. Pergi ke Gemini. Ni dia buat. Gemini yang tadi, muka yang huduh tu, kita boleh edit banyak kali. Boleh jadi segak. Okey. Masukkan gambar. Ni. Bubuhlah gambar. Ni dah memang hari raya. Okey, pastekan. Yang ni yang cara mudah lah, yang siapa pun boleh guna. Yang detail nanti Amir akan terangkan guna Canva. Sebab Canva tu dia lagi cerdik. Yang ni yang simple. Okey, cuba buat kat telefon sendiri tengok. Ulang balik. Pergi, kalau nak buat video pendek menggunakan Grok, nak suruh Grok generate gambar pun boleh. Tapi bukan gambar kita, dia generate ikut yang kita minta. Kalau nak generate gambar sendiri, kita kena edit kat tempat lain. Saya edit dekat guna ChatGPT, Gemini, Grok. Dan kalau nak gabungkan video tu guna CapCut. Tapi saya ajak buat video pendek dulu. Nanti gabung tu belakang lah. Okey. Lepas tu kat Gemini. Gemini ni memanglah dia ubah. Contohlah yang ni tadi saya guna Gemini yang ni. Asalnya budak tu dalam ni tadi. Pakai baju sekolah. Saya minta dia buat kuih raya, tukar background, cakap je dekat Gemini tu. Kalau dia kena
ni, pergi dekat Grok. Dekat Grok tu dalam telefon boleh, dalam web pun boleh. GROK. Sebab banyak-banyak apps yang saya guna. GROK Grok ni yang paling senang nak buat. Kalau guna Flow, guna 2-3 pun dia dah dah minta bayar. Dah minta bayaran. Tapi dia dekat Flow, Google Flow, memang gambar dia cantik. Memang macam betul. Tapi dia memang setahun 1,000 berapa. Tak tahu bayar. Yang tu berduit dah sikit. Yang ni free. Bukan free, dia ada limit tapi boleh lah banyak. Okay, ni gambar. Gambar ustaz lah buat kemarin. Okay, contoh contoh ni saya guna. Tadi saya buat gambar ni guna Gemini je. Ni guna Gemini je. Lepas tu, first kita masuk, dia akan auto buat dia video dia sendiri, suka hati. Okay, kita boleh suruh video ni cakap dan ada suara. Kalau kat CapCut, video ni tak ada suara, kita pun suruh kita. Okay, nak suruh dia buat apa? Tapi dia punya ucapan tu salah. Tapi suara dia tu dia suka hati dia lah. Kita boleh suruh dia buat sambil menari ke, sambil melambai ke, sambil apa semua dia boleh buat kan. 6 saat. Kalau nak lebih bayar. 6 saat. Tapi kalau kita nak sambung video tu, dia ada kaedah dia. Kita guna video yang terakhir sekali dia buat apa tu, kita screenshot. Lepas tu kita save dekat telefon kita. Kita pun boleh generate sambungan video. Jadi 6 saat boleh jadi satu video yang panjang. Faham? Kalau nak buat video 30 saat contoh, gambar yang hujung sekali tu, saya buat macam tu lah. Gambar yang hujung sekali tu video tu kita pause, crop. Lepas tu upload balik, kita sambung buat cerita apa. Kalau nak buat satu cerita, kena ada satu flow lah. Baru kita tahu nak sambung tu nak buat apa, sambung tu nak buat apa. Jadi cantik lah cerita kita tu. Sana. Dan dia Okey. Audio. okey. Grok ni memang senang. Siapa pun boleh buat. Senang kan? Okey, tunggu dia generate. Lepas ni guna ni je. ChatGPT, Gemini, Grok, nak gabung guna CapCut. Yang sedang lah. Yang nak advance guna Canva. Canva lagi banyak. Maybe you want for now. E10 guna ni. Dia pada dia yang best dia USB-C. Tapi kalau hana lagi senang, beli video camera ya. Encik live frame tu. Ini dia sebagai Yang ni kalau nak buat poster. So dia punya resolution macam mana pun dia akan kalah ni. Okey, tu je lah. Senang je. Habis, ada soalan tak? Kita boleh buat tengok. Okey, terima kasih kepada Ustazah Usna Ustazah AI. Okey. Sebenarnya tak habis lagi tu. Saya minta dia buka step by step. Amin boleh kot? Okey. Okey, pertama sekali Cikgu tengok Telegram rasmi. Okey. Semua orang kena buat. Tarikh tutup 3 bulan 4. Gunalah aplikasi 3 tu. Selepas raya seminggu. Durasi dia 6 saat 6 saat senang. Yang ni 6 saat dia generate. Kalau nak gabung 30 saat
cikgu bagi 10 hingga 30 saat boleh? Maksimum 30 saat aja. Maksimum 30 saat. Ha? 3 macam tahun lepas juga, tapi kali ni cikgu nak AI. AI. Okey? Guna AI lah. Tak boleh ambil video sendiri, pergi duduk sebelah kandang kandang kambing ke pakai macam tak boleh. Apa ambil lah gambar macam mana, buat macam ni apa ni, terjemah dalam bentuk AI, sama ada dalam bentuk kartun ataupun muka sendiri. Ni AI. Cikgu akan bagi semua dapat sijil dan juga sebahagian daripada ADP untuk AI lah. Hadiah pertama cikgu bagi RM100, hamper serat no, dan sijil pustakaan. Ha? Kedua RM75, hamper dan sijil. Ketiga RM50, hamper dan sijil, dan kita ada 10 hadiah lain termasuk semua guru yang terlibat. Nanti Asrat akan buat file folder upload untuk buat. Cikgu nak AI yang tak mau macam tahun lepas, AI, dan ada sedikit tambahan daripada apa yang cikgu nak terang ni. Dalam AI tersebut ada satu tema, 4 perkataan saja. Satu tema, 4 perkataan saja yang berlainan. Tema yang berlainan masing-masing lah, ikutlah apa tema lah. Faham tak? Satu tema, wujudkan satu tema, maksimum 4 perkataan saja daripada apa nak tulis apa tu. Contoh selamat Hari Raya Aidilfitri, nak buat video juga, apa tema apa tahun tu? Amboi seronoknya. Trademark apa? Kalau trademark apa? Trademark yang terkenal itu 2.4 juta apa? Apa? WhatsApp guy. Apa? KA ya. Lepas tu yang Khairul Saad tu. Syur. Dia buat itu pernah tengok? Syur tu. Tu tukang masak lah. Tukang masak. Balik rumah. Buat jagung tu. Ambil sardin, lenyek. Bakar dulu lenyek. Lepas tu ikan bilis goreng. Sampai kotak lempar. Cikgu balik, cikgu buat puasa baru ni. Uca dia tengok tu lah, TikTok. Khairul Saad tu nama dia tu. Gelak pun. Orang rumah tanya masak apa? Masak TikTok. Okey, cikgu bagi tempoh sampai 3/4. Faham tak? Ustaz ada lagi tak? Tak ada lah. Ni cabaran AI Ustaz. Okey? Ada soalan tak saya? Ha? Boleh? Boleh. Jangan. Cuma minta satu je. Jangan lupa orang. Tak elok pun tak apa. Kita tahu. Ustaz apa 53 pun terajah lagi AI. Keluar muka lele balu pirang. Try. Error kan? Kita error. Kita cuba. Okey? Ada soalan yang tanya? Yang lain-lain awak apa berguru lah. Guna TikTok. Guru lah. Kalau yang terkenal Mustazin. Apa? Mustazin. TPD Barat Daya. Dia pakai notebook LM. Susahlah sikit. Kita banyak lagi. Tapi benda tu bagus. Kemudian masuk dalam berbagai jenis TikTok dia akan ajar. Tak ada duduk dengan kawan dalam bulan puasa ni atau selepas raya, jumpa Husna, tengok kawan. Nuring cekak ni. Nuring dengan siapa? Ni cekak geng-geng muda ni, golongan Z lagi cekak. Ni. Nak buat bahasa Cina pun boleh? Boleh? Boleh, kita alukan bahasa Cina. Nah. Cikgu Du nak buat Happy Chinese New Year pun boleh. Janji perayaan. Pak ini dah majoriti. Aidilfitri tu boleh. Lipa Bali pun boleh. Mana Lipa Bali? 10 hingga 30. 9 cikgu tak kira. Qualified. Unqualified lah. Mesti 10 hingga 30. Macam tahun lepas. Okey, ada soalan lain tak? Itu saja AI.
balik explore sendiri. Duduk. Kan? Okey, sebelum tu cikgu nak... Habis ada soalan nak tanya AI? Cikgu harap lepas ni, selepas saja... Ya. Tengok yang video tu untuk hari raya saja ke ataupun untuk Deepavali? Deepavali, you dapat Deepavali lah. Cikgu dulu dengan George buat tahun baru Cina. Yang Muslim buat hari raya 10 hingga 30. Guna AI, apa jual aplikasi, konvert, import, export, pandai-pandai lah. Mesti ada 4 perkataan untuk satu tema. Tema dalam ni nak libatkan keluarga ke apa terpulang. Kalau letak kartun ke apa ke terpulang lah. Pandai-pandai lah mereka. Okey? Selepas ini, kita akan guna aplikasi AI ni untuk kita didik anak kita, ajar anak-anak murid kita. Lepas ni cikgu dah bagi tahu Asrat dengan Ustazah, dengan Ustaz Nazmi, kita nak perkasakan delima. Cikgu akan hasilkan benda tu, hantar dalam delima, budak akan buat assignment dalam tu. Kenal cikgu? Kenal ha? Okey, selesai. Ada soalan tak? Asrat, Ustaz Fauzi dan Asrat akan buat kad digital untuk lab kita. Okey, ada soalan tak? Nak tanya? Jangan tanya cikgu siapa hebat. Semua orang hebat. Semua tak hebat, semua hebat. Pandai-pandailah berguru dengan siapa pun. Okey. Ini gambar je. Okey, cikgu maklumkan beberapa perkara sebelum kita bersurai. Cikgu nak tinggalkan surai. Okey. Ada beberapa perkara yang cikgu nak maklum. Untuk kafah hari ini, cikgu nak maklumkan, kita berbangga lah. Kafah kita hari ini, kita ada 27 orang calon yang ambil kafah tahun lepas, 2025. Seorang dapat 9A, 7A seorang, 6A 2 orang dan 5A 2 orang. 9A ni cikgu nak bagi duit. Tak lagi, cikgu jumpa mak dia. Mak dia. Namanya siapa you? Sebenarnya you. Anak Ustaz Din juga, tapi dari anak Ustaz Din. Yang 7 ni cikgu nanti kami nama dia nanti. Ada nama. Okey. Seterusnya yang nombor 3 sebelum surai, Ustaz. Nombor 3. Kebat. Cikgu nak fokuskan kebat. Ini orang nak main. Bulan 3, mulai minggu depan, berlaku penilaian pencerapan kebat dan juga stadium 4 secara kendiri. Cikgu ambil satu borang kebat, Nuri dan Kaedah, ambil soft copy stadium 4. Cikgu salah tidak akan buat satu pengajaran bulan 3 ini, buat kendiri. Markah bagi sendiri. Bulan 5 dan 6, 4, 5, 6 akan berlaku pencerapan di lapangan. Iaitu di lapangan mana-mana pun. Gusak fikir akan turun mana-mana pun. Cikgu yang terpilih, cikgu akan beritahu Awasari ke dan sebagainya untuk bersedia. Cuma cikgu nak lihat ada peningkatan tak atau perbezaan markah tak daripada penilaian kendiri dengan pertama dengan yang kedua. Jurang antara kendiri dengan yang pertama tersebut dalam tempoh 2 bulan. Semalam Cikgu Salina, terima kasih dengan Cikgu Nurin, dah uruskan apa yang cikgu nak. Ialah mesti ada pembelajaran. Pembelajaran ini cikgu dah bagi mandat pada Maliha dan juga ketua panitia. Apakah jenis pembelajaran? Pembelajaran ini terpulang. Nampak PSC ke? Cikgu dah hantar jenis-jenis PSC. Ada 12 PSC kan? Dikunci dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran tersebut, untuk ke penilaian pencerapan pertama, mesti dah ada ilmu yang baru yang dapat. Antaranya ini, AI. AI ni. Antara yang kedua yang buat, cikgu minta, ketua panitia kena senaraikan seorang, abang lah semalam, seorang calon guru sebagai, apa panggil apa? Micro teaching. Kena buat. Micro teaching, buat, kemudian subjek yang sama,
apa komen yang buruk yang boleh pakai dan sebagainya yang kita berkongsi bersama. Mana kita buat senarai semak. Mana Madiha akan bagi online latihan online dan sebagainya. Untuk kita di selain ke PSC lain perlu buat. Kemudian pencerapan yang kedua hingga pencerapan pertama hingga ucapan kedua akan berlaku lagi proses pembelajaran. Mungkin pihak yang akan main kita akan tengok, mungkin kita akan pakai saya akan bincang dengan Cikgu Syukri, mungkin kita akan pakai daripada penceramah luar dan sebagainya untuk kita dapatkan knowledge yang berkaitan dengan kebat dan juga pengurusan PDP. Dia yang utama adalah PDP. Kebat adalah sebahagian daripada PDP. Ingat, bukan kebat dulu. Apa dulu? PDP. Dalam PDP ada kebat, ada perbezaan pendekatan terbeza, bertema dan sebagainya. Yang itu adalah kaedah pembelajaran kita, pedagogi kita. So, dalam proses itu akan lihat markah yang kita beri, penilaian. Cikgu rasa nak bagi markah 100, bagilah diri sendiri, tak apa, angkat bagus sendiri. Lepas tu kita tengok pencerapan pertama. Lepas di coaching 2 bulan, betul tak 100? Kalau tak betul, kenapa tak betul? Kita cuba. Kita buat antara rakan supaya proses ini berlaku, cikgu dah. Cikgu saya nak proses ini berlaku. Okey, boleh faham tak? Kita akan berkaburan semuanya dan kita akan jawab persoalan-persoalan. Sebenarnya kita dah buat. Cuma dari segi garis masa dia dan juga rasmi tanpa sedar kita tak tahu, kita tak sedar. Kali ini kita nak buat cara kita formally lah supaya nampak. Okey? Jangan bimbang cikgu. Ada 2-3 perkara lagi. Kita bagi laluan kepada Azan dulu. Okey, sebelum cikgu cerah Kak Amir untuk sedikit lagi slot, cikgu saya ini adalah satu tahniah kepada semua guru. Semua orang tahniah, tapi daripada ni ada yang terbaik untuk LDP kita tahun 2005. Telah ada sijil lah. Pertama kali cikgu jemput Puan Hajah Sarina dengan jumlah jam kredit 350.42 tahun satu, hari satu.
Okey, seterusnya nombor 9. Ni saya ambil 10 yang terbaik ya. Nombor 9. Bukan orang lain lagi. Halim Batul. Puan Saliza. Ini itulah contoh AI. Ambil untuk sedikit slot 10 minit. Ambil belum ni? Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tengah WhatsApp saya, jangan WhatsApp lagi ya, sebab saya nak projek. Siapa yang tengah WhatsApp jangan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada barisan pentadbir yang berusaha, Tuan Guru Besar, barisan pentadbir dan guru-guru yang dikasihi sekalian. Okey, saya tak akan ambil masa yang begitu panjang. Saya ambil sikit je dalam 10 minit. Nak terang mengenai penggunaan Canva untuk buat apps. Sebelum ni kita dengar kan, Canva ni kita duk buat poster, kita duk edit poster lah kebanyakannya. Tapi untuk kali ni kita nak ajak macam mana untuk buat apps. Simple saja, cara dia sama macam kita pakai prompt untuk generate video, cuma ini kita pakai prompt untuk generate apps. Saya akan hantar yang saya dah buat. Okay. Jangan tengok chat-chat lain lah. Tengok ini saja. Jangan, tak ada. Okey, saya hantar dekat official, dekat Telegram. Okey, boleh klik dekat Telegram tu. Hai Kak Batu ni. Seperti tu. Menantu ah. Menantu ah. Kanak-kanak riang dia. Okey, saya buka di depan ah. Okey, contoh katakan saya Cikgu Bahasa Inggeris. Hari ini saya nak ajak the difference between how to categorize between fruits and vegetables. Saya nak pilih seorang budak boleh? Saya nak pilih seorang cikgu, saya nak pilih seorang cikgu. Kita pilih yang paling aktif ah. Kita pilih yang paling aktif hari ini. Okey, saya nak pilih yang paling aktif hari ini, Kak Halimatun. Alah malu pula dah. So katakan contoh hari ini saya nak ajak berkenaan fruits and vegetables. Okey, Halimatun aja. Kak Halimatun, can you classify between the fruits or between the types? Saya buat simple je lah sebab untuk mudahkan prompt tadi. Okey, first kita akan ada arahan. Okey, Kak Mak tu boleh test dulu. Contoh. Lupa saya projek tadi. Sorry, sebab saya projek kat situ. Okey, sebabkan saya projek, jadi kena pakai iPad lah. Ni cara bermain, saya sertakan sekali dengan dia punya instructions. Okey, seret gambar makanan ke bahagian pinggan yang betul. Okey, letakkan sayur-sayuran di bahagian vegetables and letakkan buah-buahan di bahagian fruits. Skor diberikan untuk jawapan yang tepat. Ni kita buat sendirilah berdasarkan prompt yang kita bagi. Kemudian, faham? Awak nak buat? Betul eh? Okey, tekan faham. Okey, boleh mula. Okey, Kak Tun boleh mula. Dia simple saja. But tapi this is for year 1. This is for year 1. Okay, so
Okey, itu contoh yang untuk hari inilah saya bagi. Ada lagi? Kau nak main lagi? Okey, ini game ni. Okey, terima kasih Kak Tun. Sebelum tu, terima kasih banyak Kak Tun. Very good. You did a very good job. Okay, hadiah. Dia saya tak cakapkan. Okey, game ni dia nampak mudah sebab memang kita prompt dia pun saya pakai prompt yang mudah. Masuk ke dalam Canva AI. Okay, saya buka Canva AI. Kalau cikgu nak tahu, sebenarnya cikgu pun boleh buat sendiri ikut pada kesesuaian. Contoh, kalau macam cikgu nak game, tak mau game drag and pick. Tadi tu pick and drag kan? Kita drag and then kita pick and then kita drag. Kalau cikgu nak quiz macam Kahoot, boleh juga. Cikgu prompt, create a Kahoot like quiz. Contoh lagi, cikgu nak apa lagi? Fill in the blank. Create a fill in the blank quiz. Sekejap saya akan bagi tahu prompt dah lah. Cuma yang ni kita tengok dulu macam nak buat. Okey, senang saja. Mula-mula cikgu perlu pergi ke template. Ini Canva. Cikgu check pada bahagian template. Okey, kat bahagian template ni kan, dia ada tulis your design templates Canva AI. Ini kita selalu pakai. Design kita selalu pakai. Template pun kita selalu pakai nak buat poster. Yang kita jarang pakai adalah Canva AI. Canva AI ni kalau cikgu tak pakai, rugi. Sebab apa? Dia banyak benefit yang kalau orang luar pakai, dia kena bayar. Tapi kita dapat secara percuma. Okey, cikgu tengok. Tengok dia bagi. Ada boleh buat video, image, code, learning, activity, write, design, code and samalah semua. Cikgu boleh pilih cikgu nak buat apa. Contoh kata hari ini cikgu nak buat video. Tak mau buat apps, boleh. Tapi cumanya untuk masa sekarang, video punya features kita kena bayar. Video sahaja, yang lain boleh. Tapi apa, kita terang dekat bahagian apps dulu. Okey, cara nak buat apps cikgu. Cikgu buka Canva AI, cikgu masukkan prompt. Okey, saya akan bagi prompt. Saya kongsikan prompt. Okay, prompt dia cikgu boleh ambil yang ni. Okay, saya bagi prompt. Sorry. Okay, ini prompt dia, contoh prompt dia. Okay, ini contoh prompt. Apa yang cikgu boleh buat? Cikgu copy saja. Prompt, copy. Pergi ke Canva. Cikgu pilih bahagian code. Kita macam ada main-main sikit coding lah kat code. Tapi kita bukan nak kena coding pun. Kita hanya perlu letak prompt sahaja. Okey, letak prompt yang saya dah copykan tadi. Kemudian kita generate. Okey, dia akan tanya betul ke nak buat macam ni. Kemudian dia akan buat. Tengok. Saja dia buat. Okey, dia akan keluar coding macam ni. Cikgu jangan risau pula. Ada yang kata, Allah, aku dah jadi coding lah. Ada. Ni dia memang akan buat untuk kita. Kita tak payah kacau, tak payah sentuh apa. Dia generate dalam 300 ke 400 lines. And then bila dah siap, apps tu akan siap. Apps tu akan pop up sendiri. Bisa ya betul. Ustaz pun dah siap dah satu. Sebenarnya cikgu pun boleh buat agak. Sekejap by the time nak balik sekejap, saya akan ambil seorang lah. Untuk tengok dia punya apps pula. Okay, sambil kita tunggu. Okey, sambil menunggu, saya masukkan satu lagi contoh apps yang saya dah buat. Okey. Okey, saya dah masukkan satu lagi prompt baru dalam Telegram. Dia lambat sikit ya. Tapi eventually dia akan jadi macam apps yang saya dah bagi tadi ya. Tu siap dah cikgu. Siap dah. Okey, ini contoh yang dia bagi. Dah siap dah. Siap, dia akan jadi dalam satu link ataupun HTML punya link lah. Kita tak boleh setakat ni, saya tak jumpa lagi cara untuk jadikan dia apps dalam handphone. Setakat ni boleh macam ni saja. Cikgu hanya perlu simpan link tu saja. Okey, siap kan? Okey, cikgu publish.
Dia akan bagi link. Okey, contoh dia akan suruh kita buat. Nak save nama dah. Contohlah saya buat fruits and veggie. Fruits and veggie. Okey, settle, publish, preparing your website. Okey, dah siap. Cikgu hanya perlu copy link yang dia bagi kat atas ni. Copy. Kemudian link tu cikgu boleh simpan dekat mana-mana lah. Kat Telegram ke. Ataupun kalau cikgu ada website sendiri, cikgu boleh letak kat website cikgu. And then cikgu boleh pakai bila-bila masa cikgu nak pakai. Sama je lah macam yang tadi tu. Okey, dengar arahan. Okey, ada. Mula. Okey, dia akan, ni dia lain sikit. Dia suruh asingkan vegetables, pinggan belah kiri, fruit sebelah kanan. Okay, so sama juga. Ini sebab saya pilih game Pick and Drag. Kalau cikgu suka main game Fill in the blank, cikgu prompt cikgu tukarkan. Contoh yang ni kan. Okey, ini prompt saya pakai tadi yang saya copy dekat dalam Telegram. Cikgu tukar saja. Saya akan mencipta permainan Pick and Drag. Cikgu tukar kepada fill in the blank. Boleh sesuaikan. Boleh. Cikgu cuma bagi prompt baharu saja. Prompt ni pula, kalau cikgu nak tahu lagi detail yang cikgu prompt, lagi perfect lah, ataupun lagi appropriate lah apps yang cikgu nak buat. Kalau cikgu setakat prompt tulis berapa 2 patah perkataan tu, nanti apps tu akan jadi macam kurang lah. Ini kalau cikgu bagi lagi banyak, InsyaAllah nanti apps tu dia lagi mudah. Macam ni, feature-feature dia lagi banyak. So, ada lagi 10 minit. Jangan. Mudahkah susah cikgu? Boleh? Ini contoh kalau sorry, saya lupa macam mana nak generate prompt. Saya just bagi tahu macam tu je kan. Okey, sebenarnya prompt tu cikgu generate daripada ChatGPT. Okey. Pick and Drag game. Okey. Ayat saya ni ayat yang saya bagi. Okey, buatkan satu prompt untuk Pick and Drag games pada aplikasi Canva. Paparkan visual sebuah pinggan besar. Ni ikut pada imajinasi kita. Kalau kita nak pakai 2 pinggan boleh, 3 pinggan boleh. Tapi kalau untuk classify punya game ni, satu pinggan, bawah tu baru ada pecahan-pecahan. Okey, saya buat macam ni. Pemain perlu menyeret gambar atau emoji kenaan buah atau sayur. Contoh, kalau hari tu cikgu nak ajak tentang body parts, cikgu tukar saja. Bahagian vegetables ni tukar pada body parts. Contohnya ears, shoulder, contoh. Kemudian gunakan warna-warna yang menyelerakan dan responsif. Itu untuk nak tarik perhatian murid. Lepas tu prompt yang dah siap daripada ChatGPT ni, ambil dan copy dekat Canva AI. Itu sahaja, mudah. Dan dia tak ada limit. Contoh cikgu buat apps tak jadi, cikgu boleh buat lagi sekali. Okay, ini contoh, ni untuk science. Saya buat tadi, science. Okay, science saya buat Animal Kingdom Sorter. Saya bagikan pada mammals, reptiles dengan amphibians. Ini contoh. Okay, Newt. Newt stands for salamander, is it? Sejahan. Okay, Newt salamander is an amphibian. Okay, drag je. Okay, turtle, reptiles, crocodile. Ini contoh. Pakai prompt yang sama juga. Cumanya yang berubah hanyalah topik pembelajaran. Okey. Jadi main audio ni dia mana? Kamera Zati. Okey, terima kasih pada Cikgu Amir. Baju kata memang tak salah orang lah. Kan? Model pun tadi kemas kan orang ni. Tak dengar? Okey, terima kasih kepada Cikgu Amir untuk
AI ni dalam Canva memang banyak tu. Ashraf, kita semua boleh. Saya pun explore. Saya tengok mana tadi saya bincang dengan Atirah dengan Rehan. Rehan pun saya bincang. Saya bagi kerja kat satu task force kat Rehan saya bagi, iaitu mana Rehan? Teacher care ya. Teacher care support dia akan buat. Dia akan buat template juga. Kita cuba soalan 1 sampai 5 cikgu bagi kat dia soalan. Soalan tu cikgu ambil dalam ChatGPT je. Dia tambah, dan dia buat satu template, dia buat satu poster. Dan dia tanya dia, hang boleh tak buat dalam bentuk Canva pun. Alihkan dalam tu, dia buat explore. Bila task force cikgu bagi apa cuba explore, dah bantu pada rakan-rakan lain yang selesaikan. Okey, insyaAllah saya apa pun saya buat terbaik. Ustazah Husna, Cikgu Amir dan guru pusat sumber kita dengan ICT. 3 orang ni adalah hardcore lah. Hardcore maksud cikgu, mereka menguasai lah. Dan semua yang ada, semua menguasai. Sama yang baru ni lagi lah ni. BCAK, Beijing ni. Yang veteran pun kenalah. Kenalah cikgu, nak tak boleh pun sikit. Tak sebut tua saja, veteran. Yang veteran kena. Sebab benda ni sampai, kita umur pun sampai. Kalau kau nak tinggal benda tu, kena kuasai lah. Sebab anak kita boleh, kita kena boleh. Okey, sebelum cikgu sudahi, ada sikit pengumuman. Kita ada tadarus satuan Ustaz. Ustaz akan hantarkan satu senarai untuk yang Muslim dalam bulan puasa. Sama juga indahnya Ramadan yang Ustaz buat. Ikut tarikh tersebut yang saya bagi. Saya dah jemput pegawai zakat. Zakat akan datang pada 3 hari bulan kan? Dalam jadual saya bagi. Zakat. Sila bawa payslip gaji. Kalau nak ambil, bukan paksa lah. Cikgu tak paksa, tapi jadi satu kewajipan. Sebab setiap kali Jumaat, cikgu dah dengar. Fatwa Majlis Fatwa Pulau Pinang menyatakan bahawa zakat hendaklah dibayar kepada di mana kita bekerja. Jadi tanggungjawab cikgu sebagai ketua jabatan kena maklumkan. Pusat zakat akan hadir pada 3. Siapa yang nak buat semakan, nak tambah dan sebagainya, tiada unsur paksaan. Tapi tanggungjawab cikgu sebagai seorang ketua yang Muslim selesai. So kalau mereka tanya pun cikgu jawab, tanya balik dia. Cikgu dah buat. Okey. Ustaz akan buat tadarus. Saya suruh apa? Muka surat 1 sampai 8. Saya mula dulu muka surat 1 sampai 8. Buatlah sendiri dengan syarat kawan kita baca, kawan dengar. Dengar cekok ke Ustaz? Kawan pun tak kerti. AI lah. Okey. Saya syukriya. Okey, ataupun dengan kalau Ustaz kata tak boleh, buat di rumah lah dengan pasangan. Satu muka surat 1 8 kan 8 lain saya. 8 muka surat kan. Program 13 hari bulan. Akan 10 hari bulan. Mana 10-10? Okey. Okey, 10 hari bulan ada sejam kan? Kita buat di kantin lah, terbuka macam tu je. Lepas tu kita tutup balik. Okey. Cikgu Syukri tak tahu lagi, saya nak dengar dia baca. Dengar apa Cikgu Syukri, saya boleh dia hantam di rumah ni satu muka surat 8 tu. 9 sampai 16 dia kan. Dia beritahu malam tu, esok dia kena baca depan saya. Lawak dia tak tahu ada dalam buat kacau Cikgu Syukri. Okey, apa pun saya ucap terima kasih. Asrat cakap apa Ustaz? Saya dah jam kedua. Lagi 2 minit. Kalau tak ada apa, saya ucap terima kasih. Dan kita bersurai, inilah bagi non-Muslim, inilah indahnya Ramadan. Kita mengisi benda-benda yang lain. Waktu kita lapang, tak perlu fikir nak makan. Ini lapang lah. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.